القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua geng puaka. Kembali lagi kita dalam malam puaka, satu-satunya keseraman level pisang yang bakal korang rasai malam ni. Dan sebelum kita mulakan kisah yang dikirimkan oleh salah seorang geng puaka, Zaf ingin ingatkan lagi sekali kepada yang baru menonton, sekarang ni kita ada pertandingan. Setiap bulan kita akan ada pertandingan dan korang berpeluang untuk menang RM100 ataupun RM50. Cara dia senang, korang kirimkan pengalaman seram yang pernah terjadi kepada diri korang ataupun kawan-kawan korang. Kisah-kisah rekaan gajah terbang ke, Pontianak naik motor tiba-tiba nak beli nasi lemak, itu semua tidak akan diambil kira. Dan setiap bulan Zaf akan umumkan pemenang di hujung bulan. Kiranya bulan November, korang tak terlambat lagi. Zaf sendiri akan pilih 2 kisah yang paling terbaik. Yang pertama akan menang 100, yang kedua akan menang RM50. Berapa kali nak cakap? Geram pula rasa kan? Jadi kita mulakan dengan kisah seram yang pertama, kiriman daripada salah seorang geng puaka yang ingin dikenali dengan nama Nana. Dan tajuk yang diberikan, saka dan sihir dalam satu badan yang sama. Apa yang bakal korang dengarkan pengalaman sebenar yang diceritakan oleh diri Nana sendiri dan apa yang dia alami daripada kecil sampailah dia menjangkau usia 23-24 tahun. Kalau korang dah tak sabar, let's go guys, kita roll intro terlebih dahulu. Tetapi sebelum tu, rumah tua di ujung jalan, Zaf datang, angin berbisik pelan, langkah kaki tak ditahan, pintu berderi terbuka, bayangan mulai bicara, mata merah menyala, suara hantu terlontar. Cerita seram malam ini level pisang, jangan takut, jangan lari, hantu datang diam-diam. setiap manusia mengimpikan kehidupan yang normal, membesar seperti anak-anak orang lain, heboh bermain dengan kawan-kawan, bergelak riang ketawa, disayangi oleh kedua ibu bapa. Apabila takdir menjemput ataupun menjengah dalam kehidupan kita, ada kalanya ianya di luar kawalan. Itulah yang Zaf boleh gambarkan dalam kehidupan Nana sewaktu berusia 4 tahun lagi guys. Diceritakan oleh Nana, dia ada satu perangai yang agak pelik. Waktu Nana berusia 4 tahun, dia ni suka mendengar radio. Sebab dekat rumah keluarga Nana ni dia ada satu radio lama tau. Dan Nana akan mendengar radio tu setiap kali waktu malam. Bukan saja waktu malam, apabila jam menunjukkan pukul 12 malam. Sebaik saja kedua ibu bapa Nana dah masuk tidur, dah lena dah, Nana yang berusia 4 tahun, dia akan turun tangga tu seorang-seorang. Sebab radio tu terletak kat ruang tamu di tingkat bawah. Nana akan turun, dia ambil radio tu, dia akan duduk kat tengah-tengah ruang tamu dan dia akan mendengar radio sampailah masuk waktu subuh. Apa yang membuatkan mak bapak ada perasan yang Nana berada kat tingkat bawah, sebab setiap kali masuk waktu subuh, mak bapak dia akan mendengar Nana ni meraung, menangis. Bila cek je Nana ada kat tingkat bawah. Pernah ditanya oleh mak dia yang dah mula runsing dah, macam mana anak aku boleh ada kat tingkat bawah? Nana bagi tahu yang dia nak dengar radio. Lepas tu mak dia pun pesan lah, sebab Nana ni kecil lagi kan, kalau nak dengar radio jangan malam-malam, dengar siang-siang. Nana turun seorang-seorang, kalau jatuh ke apa kan bahaya. Di sinilah bermula cerita Nana. Sebab digambarkan oleh Nana, setiap malam mak dan juga ayah dia tak perlu risau. Sebab Nana tak kesorangan. Dia ditemani oleh seorang kakak. Kakak ni memakai baju berwarna putih, rambut panjang dan mempunyai wajah yang cantik. Kakak ni lah yang akan memimpin tangan Nana daripada tingkat atas turun tangga untuk mendengar radio bersama Nana. Bukan itu sahaja. Waktu Nana makan, kakak ni akan duduk kat bawah meja.
Dan ada kalanya sampai duduk ke atas kipas. Peliklah juga. Kalau dah duduk ke atas kipas, takkanlah Nana tak takut. Sebab dia masih budak. Bagi diri dia, kakak ni saja nak bergurau dengan dia. Duduk ke atas kipas. Nana ni langsung tak ada rasa takut. Apabila dah mendapat seorang kawan yang mak bapak dia tak pernah nampak, tak pernah tahu, Nana ni ada satu kelebihan pula. Diceritakan, Nana ni pernahlah satu masa dia duduk dekat atas kerusi gaming yang ada roda tu. Dia duduk kat tingkat atas. Dia mainlah budak-budak kan, main tolak. Kerusi tu dengan Nana jatuh dekat tangga tu sampai kat tingkat bawah. Mak bapak dia yang tengok, na'udzubillah, risaulah, Mat, anak kau kecil lagi. Hei Nana, berlari mak bapak dia, sambut Nana. Lepas tu cek lah dekat badan, mana tahu Nana ni pengsan ke, benjol ke, luka ke. Tak ada guys. Itu yang membuatkan mak bapak dia dah mula rasa, anak kita ni apa hal ni? Nak jadi apa? Hak organ ke apa kan? Tiba-tiba kebal pula kan? Usia 4 tahun, benjol tak ada, luka tak ada. Kalau bagi korang itu alah biasalah. Ada budak tahan lasak. Okey, itu tak pelik lagi kan? Pernah satu masa, ini agak teruk. Mak bapak dia tengah duduk kat dalam kereta pergi berjalan-jalan. Lepas tu bapak dia yang tengah memandu. Adalah satu masa lembu melintas jalan kau. Nak tak nak bapak dia pun brake mengejut. Nana yang duduk di pangkuan mak dia tercampak. Kepala terhentak dekat cermin kereta sampai ke cermin kereta tu retak. Dah tentulah mak dia risau. Habis, kali ni habis. Mesti pecah ke kepala anak aku ni. Jangan cakap pecah, luka pun tak ada. Cermin je retak. Nana tak menangis, lebam tak ada, darah pun tak ada. Pelik tak pelik? Tapi disebabkan Nana ni masih kecil, dia tak ingatlah semua tu. Sampailah kali terakhir dia berjumpa dengan kakak sebelum dia masuk darjah 1. Dan malam terakhir tu diceritakan oleh Nana seperti biasa. Dia turun ke bawah tepat pukul 12 malam, tapi dia tak dengar radio. Dia baring kat ruang tamu seorang diri sebab dia nak bagi tahu kakak yang dia dah tak nak berkawan. Dan waktu dia baring seorang diri dekat lantai di ruang tamu, menurut Nana, ada satu benda yang terjadi. Dan benda ni tak pernah jadi sebelum-sebelum ni. Dia dapat rasakan ada beratus-ratus tangan yang tak tahu tangan siapa mula memegang seluruh badan dia. Daripada atas kepala sampai hujung kaki. Tangan ni pegang seluruh badan Nana. Dan disebabkan Nana ni dah besar, dia dah agak lah, dia dah pandai sikit lah. Dia tahulah yang benda ni tak normal. So Nana terus menjerit, "Jangan ganggu aku!" Sebaik saja Nana jerit, tangan-tangan tu melepaskan badan dia. Nana terus berlari naik masuk ke dalam bilik dalam keadaan yang teramat takut. Dan itulah kali terakhir Nana berjumpa dengan kakak yang selalu menemani diri dia sepanjang dia mendengar radio dan bermain di sekitar rumah. Sebab Nana ni tak ada adik-beradik. Ingatkan itu yang terakhir. Tetapi hijab mata Nana tanpa dia sedar dah mula terbuka. Dan Nana harus hidup melihat dua alam yang berbeza, alam nyata dan juga alam gaib. Bukan satu perkara yang mudah. Sampailah Nana menjangkau usia 23 tahun. Dan waktu Nana berusia 23 tahun, bermulalah huru-hara yang Nana tak pernah sangka. Kehidupan dia yang normal akhirnya menjadi kacau dan bilau. Kacau dan bilau Kacau bilau. Kehidupan Nana bermula dengan cukup indah sewaktu dia berusia 23 tahun. Apabila dikatakan Nana ni di tempat belajar, dia berkenalan dengan seorang jejaka yang tampan. Dikenali dia nama Jamlus. Jangan judge the book by its cover. Walaupun nama Jamlus, muka macam Johnny Depp, Mat. Sebab itulah Nana cukup cair, cukup rasa sayang terhadap Jamlus. Daripada seorang kawan menjadi pasangan kekasih. Dan daripada pasangan kekasih, ada kalanya lidah pun tergigit. Maksud dia apa?
Tak adalah semuanya indah. Jamlus ni makin Nana kenal, dia ada satu perangai buruk. Jamlus ni seorang yang panas baran. Dah lah panas baran. Jamlus ni apabila diorang dah mula bekerja pula, dah habis zaman universiti, lamalah bercinta tu, 4-5 tahun lah juga. Zaman bekerja pula, Jamlus ni sukalah buat hal. Walaupun dia bekerja di tempat yang lain-lain, tapi setiap kali jumpa je, Jamlus ni bertukar tempat kerja baru. Nana pun tanyalah Jamlus, you baru kerja tempat baru tu 2 bulan kan? Kenapa berhenti? Jamlus akan salahkan rakan sekerja dia. Rakan sekerja dia tak faham lah, bos jahat lah, kasih kerja banyak. Lepas tu bergaduh. Dan disebabkan pergaduhan tu lah Jamlus dibuang kerja. Kalau sekali tu boleh terima lagi. Tapi bila dah banyak kali, Nana ni pun ada kalanya dimarah oleh Jamlus. Dah rasa ada sesuatu yang tak kena. Tetapi Nana butakan juga mata dia. Sampailah mereka menjangkau ke usia 27, 28 macam tu, Jamlus pun bertunanglah dengan Nana. Dan sepanjang pertunangan, Nana ni dia dapat tahu yang dulunya mak bapak dia ni bukanlah mak bapak kandung, tetapi mak bapak angkat. Dia pernah diberitahu. Cumanya di usia 23 tahun, apabila dia dah nak bertunang dengan Jamlus, timbullah satu rasa yang aku nak cari mak kandung aku. Aku nak cari keluarga aku yang sebenar. Dan cari punya cari, ada berita baik. Nana ni jumpa keluarga kandung dia, mak kandung dia, duduk dekat kampung di sebuah negeri yang terletak dekat utara tanah air. Apabila dah berjumpa, alhamdulillah lah Nana ni pun gembira lah. Tetapi kegembiraan tak pernah berpanjangan. Hujan ada kalanya tidak keluar pelangi. Kadang-kadang engkau disambal peti pula lagi. Walaupun Nana dah berjumpa dengan keluarga kandung, keluarga yang sebenar, pertunangan ataupun hubungan cinta bersama Jamlus akhirnya terputus disebabkan perangai Jamlus itu sendiri. Macam cerita sang kancil dan anak-anak. Oh, dahsyat betul lah Zah ni pun. So, diorang pun putus. Apabila dah putus, Jamlus ni buat hal dia, Nana pun teruskan kehidupan seperti biasa. Dia masih tinggal bersama kedua ibu bapa perangkat disebabkan pekerjaan. Dia kerja kat ibu kota Kuala Lumpur. Sekali-sekala sajalah dia pulanglah ke rumah keluarga kandung dia untuk berjumpa dengan mak dia. So, dia ni ada 2 mak lah. Faham lah Jadi, sepanjang pekerjaan tu dah putus hampir setahun lebih, ada satu masa Jamlus menghubungi Nana. Dan Jamlus katakan yang dia perlukan pertolongan Nana sebab dah lama dah dia cari kerja tapi tak dapat-dapat. So Jamlus pun tanya Nana, sebagai kawan, kita dulu pernah bercinta, kat office kau ada tak kerja kosong? Kebetulan dekat departmen di mana Nana ni kerja, bos dia memang tengah cari orang. Dan Nana ni rasakan sebagai seorang kawan tak salah kalau dia nak tolong Jamlus. Diorang pun dah berpisah dengan cara baik. So Nana pun cakap kat Jamlus, boleh lah. Kalau kau nak kerja, aku boleh dapatkan kau kerja. Tapi kita kena bincang lah. So Jamlus pun set lah satu masa dan malam yang telah dijanjikan, Jamlus pun jumpalah dengan Nana di satu tempat. Dan waktu Jamlus ni datang untuk berbincang hal pekerjaan, dia bawakan makanan favourite Nana yang dia beli kat Family Mart. So bila diserahkan makanan tu dekat Nana, Jamlus ni mulalah ayat kencing manis lah. Ni, Nana, kau ingat aku lupa ke? Dulu time aku bercinta dengan kau, ni makanan kegemaran kau kan? Nana pun buka. Dalam hati, dia ni nak try aku je. Tetapi Nana positif. Mungkin ini dia nak buat baik lah kot. Sebab aku dah tolong nak dapatkan dia kerja. So dia kasihlah aku hadiah. Nana hanya mengukirkan senyuman, dia tak cakap apa. Dan di akhir pertemuan diorang, Nana ni sempatlah katakan kepada Jamlus, okey lah, nanti kau follow up dengan aku, kau kasihlah resume kau apa semua, boleh aku serah kat bos aku, insyaAllah kau boleh kerja satu syarikat dengan aku. Jamlus ni gembira. Yang pelik dia, sejak daripada malam tu, Jamlus ni tak ada follow up. Dia tak ada menghubungi Nana, dia senyap saja. So bagi diri Nana, suka hati kau lah Mat. Apalah kau ni? Tak berubah-ubah perangai. Engkau minta tolong aku, lepas tu aku pula yang nak kena cari kau. Bila aku cari kau, call tak dapat, message kau tak balas. Lantak. Kalau kau rasa yang kau boleh hidup sendiri, lepas ni jangan menyusahkan hidup aku dah. Bagi diri Nana, Jamlus hanya hadir dalam kehidupan dia
untuk menyusahkan. Dan itu tak salah guys. Apa yang Nana rasa tu memang betul. Sebab selang beberapa minggu, apabila dia dah tak berhubungan dengan Jamlus, Nana ni dapat rasakan satu perubahan. Terutama sekali di bahagian belakang badan dia. Walaupun dia dah biasa kerja pejabat, duduk dalam tempoh yang lama, sebelum ni tak ada pula dia rasa sakit pinggang. Tetapi tak tahu kenapa 2-3 minggu yang lalu Nana ni kerap tau. Pinggang dia akan rasa sakit je. Sampailah kawan-kawan dia nasihatkan Nana ni, kau pergilah hospital check, manalah tahu slip disc ke kan. So Nana pergi hospital, dia check. Alhamdulillah segala-galanya okey. Bagi diri Nana, mungkin ini sebabkan pekerjaan aku. Aku banyak duduk. So bila banyak duduk, aku ni pun rasa dah tua agaknya kot. Sakit betul belakang tau. Pada awalnya yang Nana rasakan itu adalah perkara biasa menjadi luar biasa. Sebab bukan sahaja Nana menanggung derita sakit pinggang, tetapi sejak daripada dia berjumpa dengan Jamlus, dia kerap bermimpi. Ada malamnya Nana akan mimpi ada ular hitam yang akan datang cuba mematuk kaki dia. Ada kalanya Nana akan bermimpi juga dia berada di dalam satu rumah dan ada seorang perempuan yang tengah duduk kat kerusi. Bila dia tegur, muka perempuan ni separuhnya cantik, separuhnya na'uzubillah, hodoh nak mam. Memang nak haram punya hodoh lah. Dan Nana akan terjaga. Bila dia terjaga, dia tengok ke arah jam, memang tepat pukul 3, kalau tak pun pukul 4 pagi. Dan benda ni berlarutan berbulan-bulan guys. Setiap kali Nana mimpi, dia macam package tau. Bila malam tu dia mimpi je, keesokan harinya dia akan dapati yang pinggang dia akan bertambah sakit. Sampailah satu masa Nana ni, dia nak berjalan pun dia terpaksa berjalan macam nenek tua tau. Perlahan-lahan. Sebab kalau dia jalan laju, pinggang ni tarik, bahaya mat. Kalau putus urat kentut, mau kentut sampai bila-bila tu. So Nana dah bertambah risau lah. Kemuncak dia, ada satu mimpi yang Nana masih ingat lagi. Mimpi ni yang paling seram. Dia sedar-sedar dia berada di satu hospital yang tak tahu hospital mana pada waktu malam. Dan hospital tu dia seorang je. Dia berjalan ke kiri, ke kanan dan akhirnya dia berjumpa dengan seorang jururawat. Dalam hati Nana dia berasa lega. Jururawat ni datang menghampiri Nana dan mengukirkan senyuman. Lalu jururawat ni pun menegur Nana. Ya kak, akak nak apa? Nana hanya terdiam. Nana cakap, saya pun tak tahu saya nak apa. So jururawat ni pimpin tangan Nana dan dia bawa ke satu bilik. Dan bilik tu dia ada meja tau. Dekat atas meja, Nana dapati ada seorang bayi. Jururawat ni ambil bayi tu, dia serahkan dekat Nana. Nah, awak ambil bayi ni. Apabila Nana sambut bayi, diingatkan bayi seperti manusia biasa. Tetapi terkejut lagi sekali. Sebab dekat dalam mimpi, bayi tu memang luar biasa guys. Bersisik macam sisik ular, mempunyai mata berwarna merah menyala. Disebabkan takut, Nana pun serahkan balik kat jururawat. Nah, aku tak nak lah bayi ni. Ni anak apa ni? Anak Avengers ke apa kan? Nana berlari. Berlari dalam keadaan yang teramat takut dan cemas. Akhirnya tersedar. Seperti yang Zaf katakan tadi. Bila dia tengok ke arah jam, memang tepat pukul 3 ataupun pukul 4 pagi. Sampailah satu hari di mana kawan sekerja Nana ni, dia ada buat kenduri doa selamat. So dia ajaklah rakan-rakan yang lain, termasuklah Nana. Esok kau datanglah rumah aku, keluarga aku ada buatlah kecil-kecilan doa selamat. Lagipun nanti kau dapatlah makan, mak aku masak sedap tau. Nana setujulah dan kawan dia ni memang tahu yang Nana dah berbulan-bulan mengalami pinggang yang sakit. So kawan dia cakap, nanti kau datang, dekat situ pun ada ustaz, kita doakan sekali, moga-moga pinggang kau okey. So Nana yang tak ada apa-apa urusan, dia pun bersetuju. Keesokan harinya, dia pun pergilah ke rumah kawan sepejabat dia ni. Dekat kenduri tu macam biasa je. Diorang pun melakukanlah doa selamat seperti biasa. Dan waktu Nana ni tengah lepak dengan kawan-kawan sekerja dia, tengah makan-makan, Nana perasan ustaz yang dipanggil, Ustaz Mustahil. Kebetulan juga. Semua main ustaz yang sama, pusing-pusing je kan. Patutlah kaya. Ustaz Mustahil ni, sikit-sikit dia jeling Nana tau. Sikit-sikit dia jeling.
Nana rasa tak selesa lah sebagai seorang perempuan. Ustaz ni pun apa hal nak try aku ke? Kan? Kejap Usha. So Nana yang rasa tak selesa, timbul perasaan marah. Dia rasa macam tak puas hati betul dengan Ustaz ni. Bukan disebabkan Ustaz Mustahil selalu Usha dia, tetapi tak tahu kenapa. Dengan orang lain dia tak rasa menyampah. Ada je laki-laki lain yang try dia, tapi tak ada dia rasa benci. Dekat Ustaz Mustahil ni je, dia rasa macam, nak pukul lah Ustaz ni. So Nana pun dia wakilkan kawan dia. Dia pun cakap lah dekat kawan dia, ni Ustaz yang kau panggil ni buat aku tak selesa lah. Kau cuba tanya dia apa hal dia usah-usah aku. So kawan dia ni pun pergilah menghampiri Ustaz Mustahil, berborak apa semua. Lepas tu kawan dia datang dekat Nana. Nana ingatkan jawapan yang bakal dia beri kat orang kawan dia ni adalah jawapan biasa lah. Ustaz tu syok kat kau lah. Ustaz tu dah berkenan kat kau lah. Tapi tak. Jawapan yang disampaikan agak mengejutkan diri Nana. Sebab kawan dia beritahu, aku dah borak dah dengan Ustaz tu. Ustaz tu cakap, suruh kau hati-hati. Kalau boleh, cepat pergi berubat. Sebab dekat badan kau ada banyaklah benda yang menumpang. Nana rasa tak sedap hati. Terkejut. Biar ke betul? Dia tak pernah terfikir langsung yang Ustaz ni akan cakap macam tu. Aku memang perlu berubat ke? Ada kena mengena ke? Gangguan yang aku alami, benda yang menumpang ni menyebabkan pinggang aku sakit. Nana tak ambil serius. Itulah kesalahan Nana. Dia tak ambil serius apa yang Ustaz Mustahil cakap. Come on lah. Ustaz Mustahil kot. Gempak kot. Patutnya Nana dengar. Tapi dia tak dengar. So bagi diri Nana, kalau dah berbulan-bulan aku boleh tahan sakit pinggang ni, lantak lah, nanti je lah aku pergi dapat rawatan ke apa kan. Nana biarkan sampailah mak tiri dia ataupun mak angkat dia yang paksa Nana, kau baliklah kampung. Kau dah tak boleh macam ni dah. Dan bukannya paksa sebab saja-saja je, tak. Ada satu kejadian yang membuatkan mak angkat dia ni nak tak nak, dia cakap kat Nana, kau kena juga balik kampung. Apa yang terjadi dalam kehidupan Nana? Dekat rumah dia ni ada seekor kucing hitam. Dan kucing ni memang Nana jaga sejak daripada kecil. Kiranya membesar sama-sama dengan Nana. Dan kucing ni memang cukup manja dengan Nana. Tak pernah marah, tak pernah gigit, cakar pun manja-manja. Tapi tak tahu kenapa, sejak Nana dah mula sakit pinggang, kucing hitam kesayangan dia dah mula tak rapat dengan dia. Setiap kali Nana dukung, kucing ni akan marah. Sampai satu tahap di mana kucing ni apabila Nana dukung, dia dah mengamuk-ngamuk, dia pun gigit tangan Nana sekuat-kuat hati. Diceritakan oleh Nana, kucing tu gigit sampai darah memancuk keluar daripada tangan. Dan darah tu tak berhenti-henti. So mak angkat dia yang tengok keadaan Nana dah bertambah risau. Mak dia pun cakap, kau pergi hospital, kau kena jahit ni. Nana pergi hospital, kenalah 3-4 jahitan. Memang dalam gila kau, luka. Bila Nana balik, mak angkat dia terus bagi tahu Nana, sekarang kau kena juga balik kampung. Kalau korang nak tahu, kucing tu apabila Nana pulang saja daripada mendapat rawatan dekat hospital, kucing tu dah nyawa-nyawa ikan. Menangis Nana. Dia tanya mak angkat dia, apa yang jadi? Mak pukul dia ke? Mak apa-apakan dia ke? Mak angkat dia beritahu tak ada. Contoh nama kucing dia Bibi lah. Tak tahu apa jadi kat Bibi. Bila kau keluar nak pergi hospital, mak tengok dia. Lepas tu tiba-tiba dia menggelupur. Buih keluar daripada mulut. Lepas tu dia macam keracunan pun ada. Meraung. Badan dia terus lemah. Mak tak tahu apa yang jadi. Mak rasa ada kena mengena dengan kau ni. Kau baliklah kampung. Kau jumpalah keluarga kandung kau, dapatkan rawatan. Nana tak berlengah. Dia dah tahu itulah petanda dan masanya dia kena juga pulang ke kampung untuk mendapatkan rawatan ataupun lebih tepat, mendapatkan jawapan. Apa sebenarnya yang dialami oleh diri Nana? Nana akhirnya pulang ke kampung
berjumpa dengan keluarga kandung untuk mendapatkan pertolongan. Apabila sampai kat kampung lebih kurang pukul 8 malam, Nana ni pun disambut oleh adik dia, adik perempuan. Terus bawa ke rumah dan disambut pula lagi sekali oleh mak kandung dia yang melihat keadaan Nana ni jalan terencut-encut. Mak mana yang tak sedih tengok anak engkau dah macam orang tua, sedangkan Nana ni baru nak masuk 30-an. Tapi jalan terbungkuk. So mak dia pun jemputlah Nana naik masuk ke dalam rumah. Dan apabila Nana rehatkan diri kat ruang tamu, adik perempuan dia ni tadi pergi dekat Nana dan dia bisikkan kat telinga Nana, "Kakak, adik nak minta maaf terlebih dahulu sebelum adik cakap." Nana pandang adik perempuan dia. Muka adik dia dah risau. Nana pelik. "Kenapa yang tiba-tiba kau nak minta maaf kat aku, Dik? Kau tak ada buat salah apa pun." Lalu adik dia pun bagi tahu Nana, "Bukan apa, Kak. Sejak daripada adik jumpa kakak tadi, bawa akak balik sini, sebenarnya adik nampak dekat belakang kakak ada perempuan lah, Kak. Besar sangat. Perempuan ni dia dalam bentuk bayangan je. Adik tak nampak muka dia. Dia duduk dekat pinggang akak, meremang tubuh badan Nana." Apabila dengar adik dia bagi tahu macam tu, walaupun hijab mata Nana ni terbuka, hijab mata adik dia pun terbuka. Macam mana adik dia boleh nampak sedangkan Nana langsung tak nampak? Makhluk perempuan yang cukup besar tengah bergayut kat belakang badan dia. So Nana hanya diamkan diri. Adik dia beritahu, "Tak apalah, nanti ibu akan dapatkanlah seorang ustaz untuk tolong kakak." So sepanjang kat kampung tu, Nana pun dibawalah berjumpa dengan seorang ustaz dan dikatakan ustaz ni baru saja belajar ilmu persilatan. Ustaz ni bukan kaleng-kaleng kau. Patutlah lama hilang. Dan apabila berjumpa dengan ustaz, rupa-rupanya Nana pun kenal. Oh, inilah ustaz yang terkenal tu, Ustaz Mustaqim. Dengan ni pakaian silat tau, Ustaz Mustaqim datang. Dia duduk di hadapan Nana. Lepas tu dia tengok Nana. "Hang ni dah kenapa, adik, oi? Macam orang tua nah jalan. Apa hal? Sakit ke?" Nana hanya menganggukkan kepala. "Ya Ustaz, sakit. Dah tahu tanya lagi kan. Tapi biasalah orang kita kan. Kadang-kadang kau tunggu kat stesen bas. Lepas tu adalah jiran kau jumpa kau kat stesen bas. Lepas tu tanya, 'Hei, tengah buat apa tu?' Dah kat stesen bas, tunggu bas lah. Takkan memancing." Kadang-kadang menyakitkan hati ke. So berboraklah dengan Ustaz Mustaqim dan bermulalah sesi rawatan. Dan sepanjang sesi rawatan tu, Nana ni dia terkejut sebab diceritakan oleh keluarga kandung dia, rupa-rupanya sepanjang Ustaz Mustaqim merawat Nana, Nana kerasukan, menjerit-jerit. Kejap dia perwatakan dia macam lembut, cakap sopan je. Ada kalanya macam orang tua. Lepas tu main-main pula macam budak-budak tau. Seolah-olah ada 3 ke 4 perwatakan yang berbeza yang masuk dalam tubuh badan Nana. Jadi Ustaz Mustaqim yang dah belajar silat kan, dia tepis segala benda yang masuk ke dalam badan Nana. Dia tepis. Selepas habis saja, Ustaz Mustaqim pun sampailah kan segala maklumat yang dia tahu. So keluarga kandung Nana dan juga Nana nak tahulah, apa kes ni? Kenapa Nana jadi macam ni? So Ustaz Mustaqim pun cakap, "Mengikut pemerhatian saya, banyak ni yang menumpang dalam badan." Memang betul lah kiranya. Banyak benda yang menumpang. Cumanya Nana tak tahu. Apa benda Ustaz? Ustaz Mustaqim bagi tahu satu perkara yang mengejutkan Nana lagi sekali. Kita ni memang banyak terkejut. Geng Puaka pun akan terkejut. Sebab menurut Ustaz Mustaqim, yang pertama adalah saka. Awak tahu tak awak ada saka? Nana terdiam. Nana hanya menggelengkan kepala. Ada lain ke selain saka? Ustaz Mustaqim bagi tahu, yang nombor 2, hang ni dah kena sihir. Nana tak tahu nak cakap apa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku kena sihir? Sihir apa? Dah berapa lama? Ustaz Mustaqim bagi tahu benda ni dah lama. Kenapa tak dapatkan pertolongan? Hang ni pun takkanlah tak perasan. Pinggang hang sakit tu disebabkan sihir yang hang kena lah.
Sihir yang dihantar adalah sihir pelalau. Hang tahu tak sihir pelalau? So Ustaz Mustaqim pun cerita, sihir pelalau ni dia hantar kat hang supaya hang ni susah nak melekat dengan mana-mana lelaki. Lepas tu hang akan rasa malas nak pergi kerja, rezeki hang tak masuk-masuk. Hidup hang kalau dibiarkan akan melarat lah, seolah-olah macam mayat hidup. Ini kalau lambat sikit lagi, hang akan terbaring macam orang lumpuh tau. Dan apa yang merisaukan bagi diri Nana bukan satu sihir, tetapi dua. Ustaz Mustaqim bagi tahu, sihir yang kedua ni hampir-hampir terkena. Nasib baiklah saka yang berdamping dalam badan Nana, dia melawan sihir ni. Sihir yang kedua dipanggil sihir minyak dagu. Dia nak biar hang merayu, menagih kat dia supaya hang ni dapat bersatu dengan dia. Hang ada apa-apa yang jadi ke? Nana pun ceritalah. Yang dia tak nak menuduh, tapi dulu dia dah bertunang. Adakah ini perbuatan bekas tunang dia bernama Jamlus? Ustaz Mustaqim memang tak dapat memberikan jawapan. Bagi diri Ustaz Mustaqim, saya tak boleh lah. Dalam Islam pun, saya memang tak boleh nak beritahu orang ni sihir, orang tu sihir. Nanti jatuh fitnah. Apa yang Nana boleh buat, Nana doalah kepada Allah supaya Allah bagi petunjuk. Siapa yang nak buat hang ni teruk betul sampai 2 sihir dia hantar. So apabila dah mendengar jawapan daripada Ustaz Mustaqim, Nana ni dia perasan yang mak kandung dia hanya mendiamkan diri. Sepanjang sesi rawatan, mak dia duduk kat satu sudut, langsung tak bercakap. Raut wajah seolah-olah risau dan memikirkan banyak perkara. Nana pun pergilah dekat mak kandung dia ataupun ibu kandung. Nana pun nak tanyalah, kenapa ni mak? Kenapa ni ibu? Senyap je daripada tadi. Ada benda yang tak kena ke? Ada apa-apa ke yang Nana perlu tahu? Lalu ibu kandung dia pun dengan juraian air mata meminta maaf kepada Nana. Bersungguh-sungguh dia minta maaf. Mak nak minta maaf. Keluarga ni ada rahsiakan sesuatu daripada pengetahuan hang. Mak bersalah betul rasa. Patutnya daripada dulu mak cerita ke hang. Tapi yelah, kita pun baru jumpa kan. Nana nak tahulah rahsia apa pula ni. Dah kenapa ni? Ibu dia bagi tahu yang dulunya waktu arwah atuk kau masih hidup, arwah atuk kau ni bertugas sebagai ranger hutan. Yang jaga-jaga hutan, masuk-masuk hutan ni lah. Dan untuk menjadi seorang ranger hutan, engkau tak boleh kosong. Engkau kena ada ilmu. Orang lama-lama kan, kau kenalah menuntut ilmu kekebalan. Lepas tu kau kena juga menuntut ilmu kebatinan. Apabila atuk dia ni dah menuntut ilmu tu, atuk dia juga adalah mengikat perjanjian dengan penjaga-penjaga. Sebab setiap kali atuk dia masuk ke dalam hutan, atuk dia risau apa-apa terjadi dekat keluarga. So dengan penjaga ni lah atuk dia dapat senang hati. Tak adalah risau sangat. Aku masuk ke dalam hutan nak melakukan tugas, keluarga aku akan dijaga oleh penjaga-penjaga ataupun lebih senang kita panggil saka lah. Dan benda tu telah diwarisi sejak turun-temurun. Menurut ibu kandung Nana, apabila arwah atuk dah meninggal dunia, saka tu diserahkan kepada ibu kandung Nana. Sebab ibu kandung Nana ni dalam adik-beradik dia yang paling sulung. Dan apabila diorang berjumpa kembali setelah sekian lama terpisah, Nana ni berjumpa dengan keluarga dia yang sebenar ni tadi. Rupa-rupanya Nana ni merupakan kakak yang paling sulung. Di bawah dia ada seorang adik perempuan tadilah. So 2 beradik saja. Sebaik saja Nana dah jejakkan kaki ke rumah keluarga dia yang sebenar, saka-saka ataupun penjaga-penjaga ni dah mula tertarik dekat diri Nana. Sebab Nana ni yang paling sulung. Tak lama lagi, Nana pula yang akan mewarisi saka-saka daripada arwah atuk. Dan perkara tu langsung tidak diceritakan kepada diri Nana. So, korang boleh agak lah. Bila Nana dapat tahu, dia terkejut lah. Astaghfirullahalazim. Itu ke bendanya? Ini ke apa yang Ustaz Mustaqim bagi tahu? Ada saka yang duduk kat dalam badan Nana. Ibu dia anggukkan kepala. Ni menangis ni, rasa bersalah ni. So Ustaz Mustaqim dah rasa awkward dah kat situ. Alamak, anak beranak ni. Ini kalau aku tak halang ni, mau gaduh ni.
Masalah dia kalau anak beranak ni gaduh, Kang siapa nak bayar aku? Tak ada payment kan? So Ustaz Mustaqim pun sabarkan Nana. Dia cakap tak apa, benda ni salah faham je ni. Tak apa, malam ni kita nak kasih settle semua benda. Tak payah dah simpan saka-saka ni. Ini semua benda syirik. Kalau keluarga ni setuju, malam ni juga kita putuskan semuanya. So Nana setuju, dia tak nak saka. Dan ibu kandung dia pun hanya menurut saja apa yang Nana inginkan. Kalau Nana terus nak mewarisi saka, okeylah. Tapi kalau Nana nak putuskan, Ustaz Mustaqim buatlah apa yang boleh. Ustaz Mustaqim pun menyediakanlah bahan-bahan supaya Nana ni boleh amalkan untuk teruskan sesi rawatan supaya sihir pemutus saka dan juga buang sihir yang ada kat dalam badan tu dapat diuruskan seperti biasa. So Ustaz Mustaqim pun ambil lah 8 biji limau. Dia perahkan dalam beberapa biji botol. Dan ada syarat-syarat yang Nana kena patuh. Air-air ni engkau kena minum dan kau kena mandi. Selama 3 malam berturut-turut engkau kena buat benda ni selepas waktu isyak. Botol yang pertama kau minum dan botol yang selebihnya kau buat mandi. Dan mandi pula engkau tak boleh mandi dekat dalam tandas ke apa. Kaki kau kenalah berpijak di atas tanah. So Nana pun apabila dah diterangkan oleh Ustaz Mustaqim, dia ikut. Malam yang pertama dia buat seperti biasa. Dia pergilah di hadapan rumah dia ada satu pokok jambu. Dan pokok jambu ni dulunya pernah lah diceritakan oleh adik perempuan dia. Pokok ni ada penjaga sebenarnya. Penjaga keluarga yang dikenali dia nama Putri. Tapi Nana tak pernah nampak ataupun tak pernah berjumpa dengan Putri ni. So dekat pokok jambu tu lah Nana ditolong oleh adik perempuan dia. Nana mandi. Lepas mandi, dia minum air yang telah pun dirukiahkan oleh Ustaz Mustaqim. Barulah dia masuk tidur. Dan dia ulang selama 3 malam berturut-turut. Malam yang terakhir, sewaktu Nana tidur, dia mendapat mimpi. Dia berada di satu taman tasik. Dan betul-betul di hadapan tasik ada seorang lelaki, susuk tubuh seorang lelaki membelakangi dia. So Nana pun pergilah dekat lelaki ni. Dia tak tahu siapa kan. Kau buat apa kat dalam mimpi aku ni? Aku ingatkan aku seorang je. So dia pegang bahu. Bila dia pegang bahu saja, dia nak dapat tahu apa lelaki ni buat. Lelaki ni pusing je muka. Nana terus jatuh terduduk. Dia macam tak percaya. Sebab muka lelaki yang dia nampak saling tak tumpah. Ini bekas tunang aku. Ini Jamlus. Cumanya muka Jamlus di dalam mimpi begitu hodoh. Macam dah terkoyak, macam dah terbakar. Bila dah macam tu, Nana terjaga dalam keadaan berpeluh, menggigil satu badan. Dia beristighfar, dia baca segala surah yang dia tahu. Dan di dalam hati, Nana memohon kepada Allah. Adakah ini ya Allah? Adakah ini petanda yang kau nak kasih dekat aku? Adakah ini jawapan bagi segala derita yang aku alami selama ni? Adakah betul bekas tunang aku yang sihir aku? Dengan 2 sihir pula tu. Sihir pelalau pun dia hantar, minyak dagu pun dia hantar. Nasib baiklah menurut Ustaz Mustaqim, minyak dagu tu hampir-hampir terkena je. Yang membantu memutuskan sihir minyak dagu daripada terus menguasai diri Nana disebabkan salah satu saka yang tinggal dalam tubuh badan Nana. So Nana pun hanya diamkan diri dan dia masih lagi tak dapat jawapan. Apa sebenarnya ni? Saka-saka ni macam mana? Aku dah lakukan 3 malam berturut-turut seperti mana yang Ustaz Mustaqim suruh. Selepas tu aku nak kena buat apa? Pada babak yang terakhir inilah segala-galanya akan diketahui dalam kehidupan Nana. Barulah Nana dapat tahu apa saka yang selama ni berdamping dengan diri dia. Dan ada juga satu rahsia yang bakal Nana dapat tahu juga dalam babak yang terakhir. Babak yang terakhir inilah geng puaka semua kena fokus. Sebab selepas Nana dah selesai 3 malam membuat seperti mana yang telah diarahkan oleh Ustaz Mustaqim, dia pun pergilah berjumpa lagi sekali dengan Ustaz. Dan Ustaz pun mengarahkan, okey, malam ni barulah lepas hang dah buat apa yang aku suruh tu, kita terus buang semua saka yang ada kat dalam badan hang. Tapi sebelum buang, biar Ustaz terangkan apa saka yang ada kat dalam badan Nana. Bukan 1, bukan 2 dan juga bukan 3. Tetapi menurut Ustaz Mustaqim, Nana mempunyai 4 penjaga, 4 saka yang berdamping dalam tubuh badan Nana disebabkan arwah atuk dia yang bela dulunya. Turun kepada ibu kandung, lepas tu sekarang dah turun ke Nana tanpa dia sedar.
Yang pertama merupakan Nenek Kebayan. Nenek Kebayan ni mempunyai perwatakan yang agresif. Dia yang paling kuat, dia yang paling ganas. Dan Nenek Kebayan ni lah rupa-rupanya saka yang membenteng badan Nana yang melawan sihir minyak dagu. Nenek Kebayan ni tak kasi. Yang kedua, pocong guys. Nana ada pocong. Tugas pocong ni menurut Ustaz Mustaqim, sesiapa saja yang berdepan dengan Nana di tempat kerja ataupun di luar, semuanya akan hormat kepada diri Nana. Barulah Nana perasan, betul lah. Even bos aku pun nak marah aku, teragak-agak tak berani Tapi selama ni Nana tak tahu, rupanya disebabkan pocong. Yang ketiga pula, nama dia Mayang Mengurai. Mayang Mengurai ni satu makhluk perempuan yang cantik. Dan Mayang Mengurai ni berada dalam tubuh badan Nana supaya sesiapa yang melihat Nana akan berasa Nana ni memang cantik. Diorang akan tertarik terhadap diri Nana. Tak heranlah, seperti yang Zaf katakan tadi, ramai yang nak try dia. Bukan kat office je, dekat luar pun kawan-kawan rapat pun semua yang lelaki nak try Nana ni. Tapi nasib baik Nana jenis jual mahal sikit lah. Dan yang ketiga ni tidak diterangkan oleh Ustaz Mustaqim dan tak tahu apa fungsi dia. Polong guys. Ada polong juga dalam tubuh badan Nana. Ustaz Mustaqim, dia tak nak risaukan Nana. Dia cakap benda ni semua boleh buang dalam sekelip mata saja. Sebab awak pun tak tahu yang awak ada saka. Jadi segala amalan orang membela saka awak tak buat. Awak tak kasih polong ni, pocong ni, Nenek Kebayan, termasuklah Mayang Mengurai, awak tak kasih makan. Bila tak kasih makan, dia macam kita lah juga. Lama-lama dia akan lemah. So sekarang ni keempat-empat saka dalam badan awak semuanya lemah. Sekali saya sepak muka dia orang ni, semuanya hilang. So Ustaz Mustaqim pun mulakan sesi membuang segala yang masuk ke dalam badan Nana. Dan kali yang kedua, Nana kerasukan lagi. Dan bermacam-macam watak yang dimainkan oleh Nana. Sampailah 30 minit, Alhamdulillah. Semua saka yang terikat dalam tubuh badan Nana bertahun-tahun lamanya akhirnya berjaya dibuang oleh Ustaz Mustaqim yang dah selesai belajar silat. Nasib baik belajar silat, makin gempak Ustaz Mustaqim ni. Bila dah putus, keesokan paginya Nana bangun, pinggang dia dah tak berasa sakit dan tubuh badan dia yang selama ni lesu dah bertahun-tahun, macam orang tua punya badan, dah kembali segar. Ingatkan dah habis kat situ. Zaf ada satu lagi rahsia yang nak bagi tahu Nana. Dan satu rahsia ni akan diceritakan oleh adik kandung Nana, adik perempuan dia ni. Sebaik saja Nana bangun daripada tidur, adik dia pun terus pergi berjumpa dengan Nana dan adik dia beritahu, "Kak, ada seseorang nak jumpa kakak." Nana tanya, "Siapa dik nak jumpa kakak? Lelaki ke perempuan?" Adik dia memberitahu kepada Nana, "Perempuan kak, nama dia Putri. Ingat tak? Adik ada cerita dekat pokok jambu tu ada seorang penjaga perempuan. Nama dia Putri kak. Dia nak jumpa akak." Nana tanpa berasa risau sebab dia dah biasa dengan benda-benda ni. Dia pun baru selesai habis sesi rawatan. So penjaga ni takkan mengapa-ngapakan dia lah. Nana pun berjalan keluar daripada rumah, pergilah di hadapan pokok jambu. Nana tak nampak pun Putri ni, tetapi Nana dapat rasakan kehadiran dia. Disebabkan hijab mata adik dia yang terbuka, adik dia je yang boleh berinteraksi dan boleh nampak Putri. So Nana pun tanyalah, "Apa yang Putri ni nak dik? Cuba kau tanya dia." So adik dia pejamkan mata seolah-olah berinteraksi dengan Putri. Lebih kurang 5 minit, bila adik dia buka mata je, adik dia cakap, "Putri nak bagi tahu kakak yang dia nak minta maaf. Selama ni bukan dia tak tahu yang akak tengah derita disebabkan hianat sihir. Dia tahu kak. Cumanya lepas akak halau dia, akak dah tak nak dah berkawan dengan dia. Dia hanya mampu diam sahaja. Lagipun dia tak seperti yang lain. Dia tak kuat. Dan dia merupakan makhluk yang lain juga kak. Dia sayang sangat kat akak. Cumanya apabila akak dah tak nak dia, dia pandang akak daripada jauh. Tapi dia tak boleh nak jaga akak." Nana yang mendengar perkataan yang keluar daripada mulut adik perempuan dia, Nana jatuh terduduk. Tanpa dia sedar,
air mata dia mengalir. Sebab barulah Nana tahu yang puteri ni rupa-rupanya adalah kakak yang bermain dengan Nana, yang teman Nana sewaktu Nana ni masih kecil, sewaktu berusia 4 tahun. Zaf ada beritahu kan, Nana suka turun ke tingkat bawah nak dengar radio malam-malam. Dan ada kalanya Nana akan bermain dengan kakak. Baru dia dapat tahu itu adalah puteri penjaga yang duduk kat pokok jambu tu. Itulah kakak, itulah puteri yang berkawan dengan Nana. Cumanya dia tak sedar, dia tak tahu yang itu puteri. Jadi selepas dah dihalau oleh Nana, puteri ni pulanglah balik ke tempat asal dia, ke keluarga kandung Nana. Lalu apabila dah pulang, dia pun duduklah dekat pokok jambu. Dan siapa yang hantar puteri ni? Tak lain tak bukanlah mak kandung Nana. Walaupun tak pernah berjumpa daripada kecil disebabkan hal-hal yang terpaksa dirahsiakan, sejak diorang berpisah, mak kandung, mak kot mana yang tak risau. Lalu dihantarnya puteri ni untuk melihat Nana, untuk menjaga diri Nana sebaik yang boleh. So mengalirlah air mata Nana. Dan apabila Nana dah tahu segala-galanya, yang selama ni puteri tidak pernah meninggalkan diri dia, Nana pun pesanlah dekat adik dia, "Dik, tolong kau cakapkan bagi pihak kakak, kakak hargai sangat apa yang puteri dah buat untuk kakak selama ni. Kakak tak tahu yang sejak daripada kecil, orang yang bermain dengan kakak, yang melayan kakak sebab kakak ni hidup seorang-seorang adalah puteri. Tapi sekarang kakak dah besar. Kakak nak jalani hidup kakak tanpa bantuan sesiapa. Harap puteri fahamlah." Dan adik dia pun berinteraksi dengan puteri. Puteri bersetuju. Dia pun faham yang Nana ni dah cukup besar untuk menjaga diri dia sendiri. Dan itulah yang terakhir hubungan di antara puteri dan juga Nana. Segala-galanya dah terpisah dan Nana menjalani kehidupan seperti biasa. Alhamdulillah, walaupun segala sihir yang dikenakan terhadap Nana berjaya dibuang oleh Ustaz Mustaqim, hijab mata Nana masih lagi terbuka. Ada kalanya dia masih boleh nampak, selalunya dia dapat merasakan aura-aura kehadiran makhluk-makhluk di alam lain. Diceritakan oleh Nana, sewaktu dia mengirimkan kisah seram ni, sewaktu dia menulis di pejabat, dia dapat rasa ramai yang menemani diri dia. Dan hari ni, menurut Nana, dia dah pun berkenalan dengan seorang lelaki dan mereka tengah mengumpul duit. InsyaAllah, Nana memohon kepada semua geng puaka, doakanlah kebaikan untuk diri Nana. Moga-moga jodoh dia bersama lelaki pilihan dia pada kali ini kekal hingga ke jannah dan diorang dapat mendirikan rumah tangga dan hidup bahagia seperti orang normal yang lain. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang. Itulah kisah Nana. Memang baiklah Nana. So macam mana? Takkan korang tak nak tapau kot? Kalau tak ada siapa yang nak tapau cerita Nana ni, dia yang menang 100 tau. Jadi kalau korang nak berpeluang menang RM100 dalam bulan November, kalau tak pun RM50, cepat-cepat kirimkan kisah korang. Dan make sure kisah korang yang betul, bukan rekaan. Dan yang paling penting, menariklah sikit. Gaya penulisan korang kalau menarik, dapat lawan Nana ni, mungkin korang ni yang tengah menonton ni yang menang tau. RM100. Weh, cukup lah nak isi minyak bersubsidi. Bye-bye guys. Kita jumpa lagi dalam malam puaka yang datang. Stay safe, stay healthy. Di ujung jalan, Zaf datang, angin berbisik pelan, langkah kaki tak ditahan. Itu berderi terbuka, bayangan mulai bicara, mata merah menyala, suara hantu terlontar. Cerita seram malam ini lebih pisah ke. Jangan takut, jangan lari, hantu datang diam-diam. Jeritan dari belakang, kini terasa di tulang. Tiba-tiba hilang bayang, gelisah
terus berputar, suasana makin mencekam, rasakan seram menyebar, detak jantung tak terpendam. Level pisang. Ada jeritan dari belakang, ini terasa di tulang, tiba-tiba hilang bayang.